Sekiranya kamu berada di luar sini semalaman di bawah tiupan angin malam yang dingin, mungkin kamu akan sedar sedikit. Anak saya memandang rendah ke arah saya dengan mata yang kosong, tanpa sebarang emosi, seolah-olah dia sedang melihat sebiji batu di tepi jalan. Kata-kata itu membuatkan dunia saya runtuh. Saya langsung tidak dapat mempercayai bahawa lelaki yang berdiri di hadapan saya ini adalah anak yang baru sahaja menitiskan air mata kesyukuran kepada saya di majlis tadi. Pada saat saya diikat pada pohon mangga tua di halaman rumah, bauan hidangan bufet hotel yang masih tersisa dan bunyi tawa tetamu bergema, di dalam kepala saya bagai dengungan telinga yang menyakitkan. Berbanding kesakitan tali yang menjerat kulit, rasa aib dan penghinaan yang amat sangat membuatkan seluruh tubuh saya menggigil. Terdapat rasa hanyir darah di dalam mulut saya, tetapi anehnya, tidak ada setitik pun air mata yang mengalir. Sebaliknya, hati saya membeku menjadi sejuk seperti ais. Oh begitu. Adakah ini rupa sebenar dirinya? Pada saat sisa-sisa harapan terakhir saya terhadap anak tunggal yang saya percayai, ini hancur berkecai, sesuatu yang keras dan tajam terjaga di dalam diri saya. Saya tidak akan sekali-kali memaafkan perbuatan ini. Penghinaan yang saya terima ini akan saya balas kembali berlipat kali ganda. Sebelum kita memulakan kisah ini, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Sila ikuti kisah ini sehingga ke penghujungnya. Hanya beberapa jam yang lalu, saya merasakan diri saya sebagai ibu yang paling bahagia di dunia. Anak lelaki tunggal saya, Desmond, telah mengadakan majlis sambutan hari lahir saya yang ke-70 dengan begitu gilang gemilang sekali. Majlis itu diadakan di Grand Ballroom Hotel Samte, Regis, Kuala Lumpur, sebuah hotel bertaraf 6 bintang yang sangat terkenal di ibu kota. Mereka telah menyewa keseluruhan ruang ballroom yang paling besar dan mewah itu, menghiasinya dengan bunga-bunga lili putih yang segar dan memenuhi setiap sudut ruang dengan kehadiran para tetamu yang ternama. Di pintu masuk dewan, sebuah foto besar memaparkan wajah saya dan anak saya sedang tersenyum lebar seolah-olah kami adalah pasangan ibu dan anak yang paling bahagia di dunia, dipamerkan dengan megah. Kaki tangan hotel yang berpakaian seragam kemas tidak menang tangan menyambut kedatangan para tetamu dengan penuh sopan santun. Melodi muzik klasik yang tenang berkumandang, bercampur dengan suara tawa tetamu dan keharuman semerbak bunga-bunga lili, membuatkan saya berasa seolah-olah sedang berjalan di alam mimpi. Dengan memakai baju kurung songket berwarna ungu muda yang sangat indah ditenun dengan benang emas, saya berjalan masuk ke dalam dewan sambil berpaut erat pada lengan anak saya yang sasa. Pada saat itu, saya benar-benar merasakan seolah-olah saya telah memiliki segala-galanya di dunia ini. Suami saya telah meninggal dunia ketika anak kami masih kecil. Demi membesarkannya, saya terpaksa mengharungi kehidupan yang amat sukar. Menjual kuih muih tradisional di Pasar Basah Chow Kit dari awal pagi sehinggalah lewat malam. Semua kepayahan dan air mata pada masa lalu itu kini terasa seperti sebuah kisah dongeng yang sangat jauh. Saya teringat kembali zaman ketika saya terpaksa makan sisa makanan yang ditinggalkan oleh pelanggan dan memeluk anak saya yang masih kecil untuk tidur di dalam bilik sewa yang sejuk tanpa kipas. Segala malam-malam yang menyedihkan itu kini seolah-olah berbaloi hanya untuk mengecap kebahagiaan pada hari ini. Segala titik peluh dan kepayahan saya selama ini bagaikan terbayar sepenuhnya dalam satu malam. Desmond, terima kasih banyak-banyak, anakku yang menjadi kebanggaan ibu. Anak saya yang berdiri di sebelah saya kelihatan sangat tampan dan segak. Dia memakai sut mewah yang ditempah khas dari tukang jahit terkenal di Itali. Dan di pergelangan tangannya melingkar seutas jam tangan jenama mewah bernilai ratusan ribu ringgit yang memancarkan kilauan yang sangat elegan. Sikapnya penuh dengan keyakinan diri dan senyumannya sangat mesra. Walaupun dia adalah anak yang saya lahirkan dan saya besarkan sendiri dengan tangan yang kasar ini, saya tidak dapat menahan rasa bangga yang amat sangat melihat kejayaannya. Kini, dia memegang jawatan sebagai pengarah urusan sebuah syarikat pembinaan kelas pertengahan yang cukup dikenali. Melihat cara dia menundukkan kepala dengan penuh hormat ketika menyapa para tokoh korporat terkemuka sehinggalah rakan-rakan lamanya, hati saya terasa sangat kembang dan bangga. Para tetamu tidak putus-putus memuji anak saya. Sungguh, tidak ada anak yang begitu berbakti seperti Encik Desmond pada zaman sekarang ini. Jarang sekali kita dapat melihat seorang anak lelaki yang sangat mementingkan ibunya seperti beliau. Puan Sri, anda benar-benar seorang ibu yang sangat bertuah. Ya, sudah tentu. Suami saya memang seorang yang sentiasa meletakkan ibunya di tempat pertama, pantang celik sahaja mulutnya pasti akan menyebut ibu, ibu, sehinggakan saya sendiri kadang-kadang berasa cemburu.
Menantu saya, Sherry, yang berdiri di sebelah kami turut memberikan senyuman yang kelihatan sangat tulus dan mesra. Sepanjang majlis berlangsung, menantu saya tidak pernah berenggang daripada saya. Dia sentiasa memastikan kebajikan saya terjaga, membawakan air minuman, malah menyediakan bantal kecil yang lembut di belakang kerusi saya supaya saya berasa selesa. Dia juga sentiasa memastikan bunyi muzik tidak terlalu kuat supaya saya tidak terkejut. Melihat perhatiannya yang begitu mendalam, saya berasa sangat terharu. Para tetamu yang melihat keadaan itu turut mencemburui saya, mengatakan bahawa saya bukan sahaja mendapat seorang anak yang baik, tetapi juga seorang menantu yang luar biasa. Saya sendiri mempercayai perkara itu. Tidak, sebenarnya saya mahu mempercayainya. Saya sangat percaya bahawa mereka berdua adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang tersisa dalam hidup saya. Anak saya memegang erat tangan saya dan membawa saya naik ke atas pentas yang dilimpahi cahaya lampu yang indah. Di hadapan ratusan tetamu yang hadir, Desmond memegang mikrofon. Dia kelihatan sebab seketika dan menundukkan kepalanya seolah-olah sedang menahan emosi yang mendalam. Hari ini adalah hari yang paling istimewa untuk meraihkan hari lahir ke-70 ibu saya yang paling saya hormati dan sayangi, Puan Evelyn Wong Saw Ye. Suara anak saya kedengaran sedikit menggigil, membuatkan para tetamu di dalam dewan melepaskan keluhan yang penuh dengan rasa terharu. Keberadaan saya di tahap ini hari ini adalah sesuatu yang mustahil tanpa pengorbanan yang tidak terhingga daripada ibu saya. Dalam ingatan saya, tangan ibu sentiasa kasar dan dipenuhi luka. Selepas kematian bapa, ibu terpaksa membesarkan saya seorang diri dengan mengorbankan segala-galanya demi saya. Ibu pernah mengharungi malam-malam yang dingin di sudut pasar basah tanpa menghiraukan kesakitan pada lututnya yang semakin berusia. Ibu hanya mengharapkan kejayaan saya dan terus berjuang demi masa depan saya. Air mata mula kelihatan bergenang di kelopak mata anak saya. Di kalangan para tetamu, ada yang sudah mula mengelap air mata mereka dengan sapu tangan. Ibu, tolong lupakan segala kepayahan masa lalu itu. Anakmu yang tidak seberapa ini berjanji akan memastikan ibu hidup bahagia dan selesa sepanjang hayat ibu. Saya berjanji tidak akan membiarkan tangan ibu menyentuh air lagi demi kerja-kerja berat. Saya sangat menyayangi ibu dengan seluruh jiwa raga saya. Desmond meletakkan mikrofon lalu menundukkan badannya sedalam-dalamnya ke arah saya di atas pentas. Seluruh dewan gempar dengan tepukan gemuruh dan sorakan yang tidak putus-putus. Saya juga tidak dapat menahan air mata saya daripada mengalir deras. Saya mengusap belakang anak saya perlahan-lahan sambil berbisik. Terima kasih, kamu sudah menjadi seorang lelaki yang sangat hebat, anakku. Menantu saya, Sherry, mendekati kami dan memeluk saya dengan hangat sambil berbisik lembut. Ibu, kami akan menjaga ibu dengan lebih baik selepas ini. Saya tidak meragui kata-kata itu walaupun sesaat. Pada waktu itu, saya tidak sedar bahawa semua itu hanyalah sebuah lakonan yang sangat kejam. Air mata hangat anak saya, pujukan lembut menantu saya dan pandangan cemburu daripada para tetamu, semuanya hanyalah mukadimah kepada sebuah penipuan besar yang menyasarkan satu-satunya harta berharga lama yang masih saya miliki. Majlis tersebut berakhir lewat malam dengan jayanya. Desmond berkata, "Ibu mesti penat, mari kami hantar ibu pulang untuk berehat." Dia kemudiannya membantu saya masuk ke dalam tempat duduk belakang sebuah kereta sedan mewah yang berkilat. Kereta itu meluncur menuju ke sebuah kawasan perumahan elit di Bukit Damansara di mana terdapat sebuah rumah banglo yang sangat indah yang dibeli oleh Desmond untuk saya selepas dia berjaya dalam perniagaannya. Rumah itu mempunyai halaman rumput yang luas dan reka bentuk luarannya yang sangat mewah, pernah beberapa kali dipaparkan di dalam majalah hiasan dalaman. Namun, entah mengapa pada malam itu, perjalanan melalui jalan-jalan yang berliku menuju ke rumah dirasakan sangat jauh dan sunyi. Di dalam kereta, Desmond dan Sherry masing-masing membisu. Kemesraan yang mereka tunjukkan di majlis tadi langsung hilang, meninggalkan suasana sepi yang sejuk seperti ais di antara mereka berdua. Saya hanya berfikir bahawa mereka mungkin terlalu letih selepas melayan begitu ramai tetamu, jadi saya tidak mengambil pusing akan perubahan sikap mereka itu. Sesungguhnya itu adalah kesilapan dan salah faham yang paling bodoh dalam hidup saya. Sebaik sahaja tiba di rumah, Sherry terus menanggalkan kasut tumit tingginya dengan kasar dan berkata, penatnya. Ibu, saya naik ke atas dulu." Tanpa menunggu jawapan, dia terus berjalan naik ke bilik tidur di tingkat 2. Sikapnya yang sangat acuh
tidak acuh dan penuh dengan kegusaran itu sangat berbeza dengan wanita yang memegang tangan saya dan menangis bersama saya di hotel tadi. Seketika saya berasa sunyi, tetapi saya cuba memujuk diri sendiri bahawa dia masih muda dan penat. Apabila tinggal saya dan Desmond sahaja di ruang tamu, Desmond melabuhkan punggungnya ke sofa yang empuk dan melonggarkan tali lehernya dengan kasar. Tindakannya itu kelihatan sangat berbahaya dan penuh dengan elemen keganasan. Desmond, terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu benar-benar rasa dihargai dan gembira. Ini adalah kenangan yang tidak akan ibu lupakan seumur hidup. Namun, anak saya langsung tidak menjawab kata-kata saya. Dia hanya memandang saya dengan wajah yang keras dan mata yang merah menyala seperti seorang pemabuk. Pandangan matanya itu bukan lagi pandangan mata anak saya yang saya kenali selama ini. Ia bukan lagi pandangan yang dipenuhi rasa hormat dan kasih sayang, sebaliknya pandangan mata seorang lelaki asing yang dipenuhi dengan ketamakan yang luar biasa. Saya hampir tidak percaya bahawa lelaki yang berada di hadapan saya ini adalah orang yang sama yang baru sahaja menggelar saya sebagai ibu yang paling disayangi di dunia sebentar tadi. Ibu, Desmond mula bersuara. Suaranya kedengaran sangat rendah, dingin dan mendatar tanpa ada sedikit pun kehangatan. Ia kedengaran tajam, seperti bunyi geseran logam. Mendengar suaranya itu membuatkan saya menggeletar tanpa sedar. Adakah ibu tahu berapa banyak wang yang telah dihabiskan untuk majlis sambutan hari lahir ibu hari ini? Soalan yang tidak dijangka itu membuatkan saya terdiam seketika. Bercakap tentang wang pada penghujung hari yang sangat mengharukan dan bahagia ini adalah sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Entahlah, tetapi ibu rasa ia adalah satu pelaburan yang baik untuk reputasi kamu juga. Semua orang nampaknya sangat menghormati kamu sekarang. Reputasi. Ibu benar-benar seorang yang sangat lurus bendul. Adakah reputasi itu boleh memberi kita makan? Semua ini memerlukan wang, ibu. Wang. Desmond tiba-tiba bangun dari sofa dan mula berjalan mundar-mandir di ruang tamu dengan penuh kemarahan. Dia kelihatan seperti seekor binatang buas yang sedang kelaparan mencari mangsa di dalam kegelapan. Setiap gerak-gerinya memancarkan kemarahan yang tidak dapat dibendung lagi. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri tegak di hadapan saya, memandang tepat ke dalam anak mata saya. Di dalam matanya itu, saya melihat kilauan kejam yang tidak pernah saya lihat seumur hidup saya. Mari kita terus kepada perkara utama. Tanah di Bukit Bintang yang ditinggalkan oleh mendiang bapa dulu. Tolong serahkan hak milik tanah itu kepada saya sekarang. Pada saat itu, jantung saya berdegup kencang dan seolah-olah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tidak berpenghujung. Saya merasakan seluruh darah di dalam tubuh saya membeku. Itu adalah satu-satunya harta peninggalan suami saya sebelum dia meninggal dunia. Demi membesarkan Desmond dan menyediakan modal untuk perniagaannya, saya telah menjual hampir kesemua harta yang saya miliki. Tetapi tanah itu sahaja yang saya pertahankan dengan segenap nyawa saya kerana ia adalah janji terakhir saya kepada mendiang suami saya. Desmond, kenapa tiba-tiba kamu bercakap tentang tanah itu? Apa yang kamu katakan ini? Suara saya menggigil kecil seperti seekor anak kambing yang ketakutan. Saya berharap bahawa saya telah salah dengar atau semua ini hanyalah sebuah mimpi ngeri yang akan disedarkan oleh seseorang. Namun, anak saya seolah-olah mentertawakan harapan terakhir saya itu apabila dia menyengatkan bibirnya dan mengukir senyuman yang sangat kejam. Kenapa ibu tanya? Desmond mengangguk dengan penuh kepuasan yang sinis. Keadaan kewangan syarikat saya sekarang ini sedang menghadapi masalah yang sangat kritikal. Jumlah hutang yang perlu saya bayar pada hujung bulan ini sahaja mencecah puluhan juta ringgit. Kata-kata yang keluar dari mulut anak saya itu sudah cukup untuk menukarkan segala saat-saat bahagia sebelum ini menjadi neraka jahanam dalam sekelip mata. Saya berdiri kaku di situ, merenung anak saya dengan pandangan yang tidak percaya. Adakah lelaki yang berada di hadapan saya ini adalah anak lelaki saya yang baru sahaja berlakon sebagai anak yang sangat berbakti sebentar tadi? Atau adakah dia adalah seekor iblis yang menyerupai anak saya? Saya tidak dapat membezakannya lagi. Desmond, apa sebenarnya yang berlaku? Syarikat kamu menghadapi masalah. Kamu tidak pernah memberitahu ibu tentang perkara ini sebelum ini. Malah, kamu selalu berbangga bahawa syarikat kamu semakin berkembang dan akan disenaraikan di Bursa Malaysia tidak lama lagi. Ya, itu memang apa yang kelihatan di luar, tetapi di dalam, semuanya sudah merepot dan hancur. Ibu tidak perlu tahu tentang perkara yang rumit itu. Ibu hanya perlu menyerahkan tanah itu kepada saya dan semua masalah saya akan selesai. Nada suara Desmond langsung tidak menunjukkan rasa merayu atau meminta simpati.
Dia bercakap dengan penuh keyakinan dan dingin seolah-olah seorang pemungut hutang yang datang untuk menuntut haknya secara paksa. Melihat sikap anak saya itu, saya merasakan kemarahan yang amat sangat bercampur dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Tidak boleh, Desmond. Tanah itu adalah peninggalan mendiang bapa kamu. Itu adalah satu-satunya kenangan terakhir yang dia tinggalkan untuk ibu. Ia adalah sesuatu yang tidak boleh diganti dengan apa-apa pun, sama seperti nyawa ibu sendiri. Ibu tidak akan sekali-kali menjual atau mencagarkan tanah itu kepada sesiapa pun. Nyawa. Adakah sebidang tanah buruk itu lebih penting daripada nyawa anak ibu sendiri? Sekarang ini anak ibu sedang berada di ambang maut, tahu tak? Desmond, ibu telah melakukan yang terbaik untuk membantu perniagaan kamu sebelum ini. Ketika kamu mula-mula mahu menubuhkan syarikat, ibu telah menjual rumah terakhir ibu untuk memberikan modal kepada kamu. Adakah semua itu masih belum mencukupi? Wang yang ibu berikan dahulu sudah lama habis digunakan. Ibu, adakah ibu sedang bermain-main dengan saya? Cepat serahkan geran tanah itu sekarang. Keengganan saya yang berkeras itu membuatkan wajah Desmond berubah menjadi sangat hodoh kerana kemarahan. Sama ada disebabkan oleh kesan alkohol atau memang dia telah menyembunyikan sifat asalnya yang sebenar selama ini, matanya kelihatan sangat merah menyala. Apa ibu kata? Adakah ibu baru sahaja menolak permintaan saya? Adakah ibu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Ya, ibu tidak akan bersetuju. Walaupun kamu bertanya kepada ibu 100 kali atau 1000 kali, jawapan ibu tetap sama, tidak boleh. Adakah ibu benar-benar mahu melihat saya mati? Sebaik sahaja kata-kata itu keluar dari mulut saya, tangan Desmond terus melayang di udara. Satu bunyi tamparan yang sangat kuat bergema di ruang tamu itu, menyebabkan muka saya terteleng ke tepi. Pipi kiri saya terasa sangat panas bagai terbakar dan rasa hanyir darah mula memenuhi mulut saya. Buat pertama kali dalam hidup saya ditampar oleh anak kandung yang saya besarkan sendiri dengan penuh kasih sayang. Kejutan itu membuatkan saya kelu dan tidak mampu berkata apa-apa. Dengan wang, siapakah ibu fikir ibu dapat tinggal di rumah mewah seperti ini dan hidup dengan selesa? Beraninya ibu cuba menghalang jalan saya. Desmond, kenapa kamu sanggup melakukan ini kepada ibu? Kenapa? Diam. Aku sudah bosan menjadi anak kepada perempuan miskin seperti kau. Kau sentiasa menjadi beban dalam hidup aku. Kenapa kau tidak seperti ibu orang lain yang mempunyai banyak wang dan harta? Desmond telah kehilangan akal sihatnya sepenuhnya. Dia mencengkam rambut saya dengan sangat kasar. Saya tidak sempat untuk menjerit kesakitan apabila tubuh saya diheret dengan kasar oleh tenaga mudanya yang sangat kuat, sehingga kulit kepala saya terasa seperti mahu tertanggal. Lepaskan ibu. Sakit. Desmond. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan kau sehingga perkara ini selesai malam ini. Beritahu aku di mana kau simpan geran tanah itu sekarang juga. Desmond mengheret saya seperti seekor binatang ke halaman luar rumah. Saya cuba melawan dengan segenap tenaga saya yang berbaki, tetapi kudrat seorang wanita emas yang sudah berusia 70 tahun langsung tidak dapat menandingi kekuatan fizikal anak saya yang masih muda dan tegap itu. Kain kurung songket saya yang indah terseret di atas lantai dan menjadi kotor, manakala rambut saya yang dihias rapi kini kusut masai sepenuhnya. Pada saat itu, Sherry turun dari tingkat 2. Saya melihatnya seolah-olah melihat seorang penyelamat dan terus memanggil namanya dengan penuh harapan. Sherry, tolong saya, tolong halang Desmond. Namun menantu saya hanya berdiri dengan tenang sambil memeluk tubuh, memerhatikan kejadian kejam itu dari jauh. Di dalam matanya tidak ada sedikit pun rasa simpati atau bimbang. Sebaliknya hanya dipenuhi dengan pandangan jijik dan hinaan yang sangat dingin. Ibu mentu, sekiranya ibu menyerahkan sahaja tanah itu dari awal, perkara ini tidak akan menjadi sebesar ini. Apa kamu kata? Sekiranya perniagaan suami saya berjalan dengan lancar, bukankah ibu juga yang akan dapat menumpang hidup dengan senang di rumah seperti ini selepas ini? Kenapa ibu perlu menjadi begitu tamak dan kedekut? Pada saat itu, saya akhirnya menyedari kebenaran yang sebenar. Semua ini adalah rancangan jahat yang telah mereka berdua atur bersama-sama sejak awal lagi. Kemesraan Sherry dan air mata Desmond semuanya hanyalah lakonan semata-mata untuk menjerat saya pada malam ini. Desmond membuka pintu gelongsor besar di ruang tamu dan mengheret saya keluar ke halaman rumah. Udara malam yang sangat dingin mencucuk kulit saya yang terdedah. Kenapa saya perlu melahirkan seorang anak yang lebih kejam daripada binatang sepertimu? Ibu tidak berguna. Apa yang telah kau berikan kepada aku sepanjang hidup aku selain daripada kemiskinan dan penderitaan yang memalukan?
Desmond menolak tubuh saya dengan kasar ke batang pohon mangga tua yang telah berdiri megah di sudut halaman rumah itu selama puluhan tahun. Dia kemudiannya mengambil seutas tali tebal yang berhabuk dari bilik stor dan mula melilit serta mengikat tubuh saya pada batang pokok tersebut. Setiap kali tali dingin itu melilit tubuh saya dengan ketat, nafas saya terasa sesak dan rasa putus asa yang teramat sangat menyelubungi seluruh kehidupan saya, seolah-olah saya sedang dijerut oleh takdir yang kejam. Apa yang kamu cuba lakukan ini? Lepaskan ibu sekarang juga. Anak derhaka, diam. Jika kau berada di luar sini semalaman di bawah tiupan angin malam yang dingin, mungkin kamu akan sedar sedikit. Sekiranya menjelang pagi, esok kau masih tidak mahu memberitahu di mana jiran tanah itu disimpan, kau boleh reput dan mati sahaja di sini. Selepas melepaskan kata-kata kejam itu, Desmond mengetatkan ikatan tali pada tubuh saya pada pokok tersebut dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang walaupun sekali. Sherry juga memberikan pandangan yang sangat jijik kepada saya, seolah-olah sedang melihat seekor serangga perosak sebelum mengekorinya masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, lampu di ruang tamu dipadamkan, diikuti dengan lampu di bilik tidur tingkat 2 sebelum seluruh rumah itu tenggelam di dalam kegelapan malam yang pekat. Seluruh banglo itu kini sunyi sepi dalam kegelapan, meninggalkan saya seorang diri terbiar di halaman rumah yang luas itu. Kata-kata kejam anak saya tadi bergema di telinga saya bagaikan bisikan iblis yang menghantui. Pada saat saya diikat pada pohon mangga tua ini, bauan makanan majlis tadi dan bunyi tawa para tetamu masih lagi terasa mengganggu fikiran saya. Kesakitan fizikal akibat tali yang menjerat kulit saya tidak dapat menandingi rasa terhina dan hancur hati yang teramat sangat yang menggoncang seluruh jiwa saya. Pipi saya yang ditampar oleh Desmond tadi kini terasa kebas dan membengkak dengan teruk, tetapi anehnya, tidak ada setitik pun air mata yang mengalir dari mata saya. Air mata saya, seolah-olah, telah lama kering sepanjang perjalanan saya membesarkannya dahulu. Sebaliknya, hati saya kini membeku sepenuhnya menjadi sekeras ais dan setajam mata pedang. Oh begitu. Adakah ini rupa sebenar dirinya? Adakah ini balasan daripada anak tunggal yang saya tatang bagai minyak yang penuh sepanjang hidup saya pada saat sisa-sisa harapan terakhir saya terhadap anak kandung saya ini hancur berkecai? Sesuatu yang telah lama terlelap di dalam diri saya selama puluhan tahun, kini terjaga semula dengan kilauan yang sangat tajam dan dingin. Saya tidak akan sekali-kali memaafkan perbuatan ini. Dengan tangan yang melahirkan kamu ini, saya sendiri yang akan mengheret seluruh hidup kamu ke dalam jurang neraka jahanam. Segala penghinaan dan kesakitan yang saya terima malam ini akan saya pastikan dibalas kembali berlipat kali ganda. Saya mengetap gigi saya dengan rapat dan mula cuba meronta-ronta untuk melepaskan diri daripada ikatan tali itu. Namun, simpulan tali yang diikat dengan ketat itu langsung tidak bergerak. Malah, setiap kali saya meronta, tali itu semakin menjerat dan memotong kulit saya dengan lebih dalam. Di dada langit malam yang dingin, cahaya bulan yang suram menyinari tubuh saya yang terikat seolah-olah sedang menyaksikan penderitaan saya dalam kesunyian yang panjang. Berapa banyak masa yang telah berlalu pada mulanya. Rasa sejuk yang mencucuk-cucuk seluruh tubuh dan kesakitan pada tangan serta kaki saya yang kehilangan aliran darah akibat dijerut tali terasa sangat menyakitkan, namun lama-kelamaan deria rasa saya mula menjadi kebas. Kesedaran saya mula menjadi kabur dan perlahan-lahan menjauh. Apabila saya melihat ke arah tingkap bilik tidur tingkat 2 yang gelap, membayangkan anak dan menantu saya sedang tidur dengan lena di dalam selimut yang hangat di atas katil yang empuk. Satu tawa kering yang pahit keluar dari kerongkong saya. Adakah ini pengakhiran kepada segala pengorbanan yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya? Di dalam kesedaran saya yang semakin kabur, memori masa lalu yang telah lama saya kuburkan di dalam lipatan sejarah kini kembali menerpa bagaikan ombak yang besar. Pada masa dahulu, saya bukanlah seorang wanita miskin bernama Khadijah yang menjual kuih di tepi jalan. Saya adalah Sharifah Khadijah, anak perempuan bongsu yang sangat disayangi dan dimanjakan oleh pengasas empayar perniagaan gergasi kumpulan megah. Pada waktu itu, saya tidak pernah merasai ketakutan terhadap apa-apa pun di dunia ini dan apa sahaja yang saya inginkan pasti akan saya perolehi dengan mudah. Saya memakai gaun mewah yang diimport khas dari Paris, memakai rantai leher bertatahkan berlian yang berkilauan dan hidup di dalam limpahan kemewahan serta cemburu orang ramai. Kehidupan saya sangat sempurna dan di hadapan saya telah diaturkan sebuah perkahwinan kontrak korporat dengan seorang anak lelaki dari keluarga korporat ternama yang dipilih oleh bapa saya.
Saya tidak pernah meragui takdir itu sehinggalah saya bertemu dengannya. Lelaki itu, Ahmad bin Ramli, adalah seorang pelajar miskin yang menuntut di universiti yang sama dengan saya. Dia memakai seluar jeans yang koyak dan kasut sukan yang telah haus dan sentiasa duduk diam membaca buku di sudut perpustakaan. Pada mulanya, ia hanyalah perasaan ingin tahu saya terhadap seseorang yang hidup di dalam dunia yang sangat berbeza dengan saya. Namun, setelah mengenali pandangan matanya yang mendalam dan keikhlasan jiwanya, saya jatuh cinta kepadanya tanpa dapat diselamatkan lagi. Dia sering membacakan puisi untuk saya dan menyanyikan lagu dengan menggunakan gitar lamanya. Dia adalah orang pertama yang memanggil nama saya, Khadijah, dengan penuh kelembutan. Bukan kerana status saya sebagai anak perempuan jutawan Empayar Kumpulan Megah, tetapi kerana diri saya yang sebenar. Sudah tentu, keputusan saya untuk bersamanya telah menimbulkan kekecohan yang sangat besar di dalam keluarga saya. Bapa saya sangat marah sehinggakan dia mengamuk besar manakala abang-abang saya mengurung saya di dalam bilik. Sedarlah, Khadijah, adakah kamu sanggup merosakkan seluruh masa depan kamu hanya demi lelaki miskin itu? Ayah, saya sangat menyayanginya. Saya tidak boleh hidup tanpanya. Cinta, jangan buat lawak. Apa yang dia cintai sebenarnya hanyalah nama keluarga kamu dan nama kumpulan megah yang berada di belakang kamu. Bapa saya telah mengarahkan orang-orangnya untuk memukul Ahmad dengan teruk dan melemparkan sampul surat berisi wang yang banyak kepadanya, memberi amaran supaya dia tidak akan muncul lagi di hadapan saya. Namun, Ahmad langsung tidak menyentuh wang itu, sebaliknya dia datang menemui saya untuk mengucapkan selamat tinggal kerana dia tidak mahu melihat saya menderita disebabkan olehnya. Melihat air matanya, saya telah membuat keputusan yang paling nekat dalam hidup saya. Saya akan meninggalkan segala-galanya demi dia. Pada malam itu, saya keluar dari rumah agam keluarga saya tanpa membawa sebarang kotak barang kemas atau beg tangan berjenama mewah. Saya hanya membawa sebuah buku nota kecil yang dihadiahkan oleh Ahmad kepada saya. Bapa saya mengisytiharkan bahawa dia telah membuang saya dari keluarga, manakala ibu saya pengsan akibat terkejut. Hanya abang sulung saya, Syed Mustafa, yang sangat menyayangi saya, berdiri di sebalik bayang-bayang pagar rumah sambil mengalirkan air mata melihat pemergian saya. Khadijah, kamu mesti hidup bahagia. Sekiranya sesuatu berlaku dan kamu benar-benar merasakan bahawa kamu tidak dapat bertahan lagi, datanglah mencari abang di sini. Janji dengan abang. Itu adalah kata-kata terakhir abang saya yang tersemat kemas di dalam ingatan saya. Kehidupan saya bersama Ahmad adalah sangat miskin, tetapi kami sangat bahagia. Kami memulakan kehidupan perkahwinan kami di sebuah bilik sewa yang sangat kecil, tetapi kami saling menyokong antara satu sama lain. Pada waktu siang, dia bekerja keras di tapak pembinaan, manakala pada waktu malam, dia belajar bersungguh-sungguh untuk menduduki peperiksaan perkhidmatan awam. Demi membantunya, saya mula menjual kuih muih tradisional di tepi jalan pasar. Tangan saya yang dahulunya putih bersih dan lembut kini menjadi kasar dan dipenuhi luka, tetapi saya langsung tidak berasa malu. Sebaliknya, saya berasa sangat gembira kerana dapat mencari wang dengan titik peluh sendiri dan menyediakan makanan untuk suami yang saya cintai. Kemudian, Desmond dilahirkan. Dia adalah anak yang sangat menyerupai suaminya, permata hati kami yang paling berharga. Ketika saya memegang jari jemarinya yang kecil, saya merasakan seolah-olah saya telah memiliki segala-galanya di dunia ini. Saya berjanji di dalam hati bahawa saya akan membesarkan anak ini dengan sebaik-baiknya supaya dia tidak akan hidup dalam kesusahan seperti kami. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Desmond berusia 5 tahun, suami saya telah terlibat dalam kemalangan ngeri di tapak pembinaan apabila perancah besi yang dinaikinya runtuh menyebabkan dia meninggal dunia di tempat kejadian. Dunia saya terasa runtuh sepenuhnya pada hari itu. Saya menangis selama berhari-hari di hadapan kuburnya, malah berkali-kali terfikir untuk menamatkan riwayat saya sendiri untuk mengikutinya. Ibu, jangan menangis. Desmond ada di sini untuk menjaga ibu. Tangan kecil anak saya, yang mengusap air mata, di pipi saya, pada waktu itu telah menyedarkan saya semula. Ya, saya mempunyai seorang anak yang perlu saya lindungi. Dia adalah amanah daripada arwah suami saya dan merupakan segala-galanya dalam hidup saya. Sejak hari itu, saya telah memadamkan identiti diri saya sendiri. Saya hanya hidup semata-mata sebagai ibu kepada Desmond.
Saya hanya tidur selama 3 hingga 4 jam sehari demi membuat kuih dan saya sanggup melakukan apa sahaja kerja berat demi membiayai yuran pengajian dan buku-buku sekolahnya. Demi memastikan Desmond tidak berasa rendah diri di sekolah, saya sentiasa membelikan pakaian yang terbaik untuknya setiap tahun dan saya sanggup mengurangkan perbelanjaan makanan saya sendiri semata-mata untuk menghantarnya ke kelas tuition yang terbaik. Desmond membesar dengan sangat bijak dan baik, seolah-olah dia memahami segala pengorbanan saya. Apabila dia berjaya menamatkan pengajian dari universiti terkemuka dan mendapat pekerjaan di sebuah syarikat korporat yang besar, saya berasa sangat gembira. Tidak lama kemudian, apabila dia menyatakan hasratnya untuk memulakan perniagaannya sendiri, saya tanpa ragu-ragu telah menjual rumah kecil terakhir saya untuk memberikan modal kepadanya. Perniagaan Desmond berkembang dengan sangat pesat sehingga dia mampu membeli sebuah rumah banglo yang mewah ini dan membelikan saya sebuah kereta yang mahal. Semua orang mencemburui saya, mengatakan bahawa pengorbanan saya selama ini telah membuahkan hasil yang sangat manis. Saya juga mempercayai perkara itu, menyangka bahawa masanya telah tiba untuk saya menikmati sisa hidup saya dengan tenang di bawah jagaan anak saya. Satu bunyi tangisan yang perlahan kedengaran di dalam kegelapan malam. Selepas beberapa ketika, baru saya menyedari bahawa itu adalah suara tangisan saya sendiri. Air mata yang hangat mengalir deras membasahi pipi saya yang sejuk. Apabila kenangan masa lalu kembali terpapar seperti sebuah filem lama di dalam minda saya, realiti kejam yang sedang saya hadapi sekarang terasa menjadi lebih nyata dan menyakitkan. Anak yang saya besarkan dengan mengorbankan segenap kehidupan saya, anak yang menjadi alasan dan tujuan hidup saya selama puluhan tahun, kini telah mengikat saya seperti seekor binatang pada sebatang pokok semata-mata untuk merampas harta terakhir saya. Segala pengorbanan saya selama ini seolah-olah telah dinafikan sepenuhnya dalam satu malam, berbanding kesedihan kehilangan suami atau penghinaan yang saya terima di pasar basah dahulu. Pengkhianatan daripada anak kandung sendiri pada malam ini adalah jauh lebih menyakitkan, sehinggakan saya merasakan seluruh jiwa saya telah hancur berkecai. Ahmad, apa yang patut saya lakukan sekarang? Saya sangat terseksa. Ahmad. Saya memanggil nama arwah suami saya, berkali-kali sambil menangis teresak-esak seperti seorang kanak-kanak di dalam kegelapan malam yang sejuk. Bunyi tangisan saya yang pilu bergema di halaman rumah yang sunyi itu, tanpa ada sesiapa yang mendengar. Setelah menangis dalam jangka masa yang lama, air mata saya akhirnya kering sepenuhnya dan saya menyedari bahawa saya tidak mempunyai tenaga lagi untuk menangis. Pada saat itu, fikiran saya tiba-tiba menjadi sangat tenang dan jelas. Menangis tidak akan dapat menyelesaikan sebarang masalah dalam hidup ini. Itulah satu-satunya kebenaran yang saya pelajari sepanjang mengharungi kepayahan hidup selama puluhan tahun ini. Ketika suami saya meninggal dunia dan dunia saya runtuh, atau ketika saya terpaksa menebalkan muka menahan hinaan orang di pasar basah demi mencari rezeki, air mata tidak pernah membantu saya untuk bangkit semula. Apa yang membuatkan saya mampu bertahan sehinggalah ke hari ini adalah semangat juang saya yang tinggi untuk terus hidup dan kekuatan diri saya sendiri. Pada saat yang paling gelap dan terakhir dalam hidup saya ini, kebenaran itu tetap tidak berubah. Segala sisa harapan saya terhadap Desmond dan penyesalan terhadap masa lalu, saya kini telah berakhir sepenuhnya. Apa yang tinggal di dalam hati saya sekarang hanyalah satu perkara, dendam. Sebuah dendam yang sangat dingin, kejam dan tidak akan ada belas kasihan. Di dalam pandangan saya yang semakin kabur, saya merenung ke arah beg tangan lama saya yang terpelanting di sudut halaman rumah seperti sekeping sampah yang tidak berharga. Sekiranya saya dapat mencapai beg tangan itu dan mengeluarkan sebuah buku nota kecil yang telah saya simpan dengan penuh rahsia selama puluhan tahun di dalamnya, saya akan dapat mengubah semula segala-galanya. Tidak, saya bukan mahu memulihkan keadaan yang lama. Sebaliknya saya mahu memulakan sebuah kehidupan yang baru sepenuhnya. Bukan lagi sebagai Khadijah yang lemah dan penuh pengorbanan, tetapi sebagai Syarifah Khadijah yang sangat bermartabat dan digeruni. Saya mengumpulkan segala sisa kekuatan terakhir yang ada pada tubuh saya yang lemah ini untuk mula menggerakkan tubuh saya semula. Kesakitan akibat tali yang menjerat kulit kembali terasa menyengat tetapi saya tidak lagi mempedulikannya. Hanya ada satu matlamat yang membakar jiwa saya sekarang ini. Saya mesti hidup. Saya mesti terus hidup walau dengan apa cara sekalipun untuk mengajar binatang-binatang yang tidak mengenang budi itu tentang bagaimana rasanya mengalirkan air mata darah. Tali yang mengikat tubuh saya diikat dengan sangat kemas dan kuat. Ia dililit berkali-kali pada batang pohon mangga tua yang mempunyai permukaan kulit yang sangat kasar dan unini, tajam berlekuk.
Saya memusingkan pergelangan tangan saya yang terikat dengan sekuat hati, cuba mencari sedikit ruang longgar di antara ikatan tali tersebut. Kulit pergelangan tangan saya mula terkoyak dan darah segar mula mengalir keluar membasahi tali, tetapi saya langsung tidak merasakan kesakitan itu lagi. Bergeraklah, bertahanlah, Khadijah. Kau tidak boleh mati di tempat seperti ini. Setelah beberapa lama mencuba, belakang tubuh saya tersentuh pada bahagian kulit pohon mangga yang sangat kasar dan tajam. Bahagian kulit pokok yang telah hidup puluhan tahun itu terasa sangat tajam seperti kuku yang mencakar. Saya menggunakan sisa harapan terakhir saya untuk menyandarkan bahagian tali yang mengikat tangan saya pada bahagian kulit pokok yang paling tajam itu, lalu mula menggeserkan tali tersebut dengan sekuat hati saya secara berulang-ulang kali. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Mengulangi pergerakan yang sama dengan tubuh yang telah keletihan dan membeku akibat kesejukan malam adalah sebuah penyiksaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pergelangan tangan saya kehilangan deria rasa sepenuhnya. Sendi bahu saya terasa seperti mahu tercabut, nafas saya menjadi tercungap-cungap dan pandangan saya menjadi gelap seketika. Keinginan untuk menyerah kalah muncul berkali-kali di dalam fikiran saya, tetapi setiap kali wajah Desmond yang dingin dan suara menantu saya yang menghina itu menjelma kembali di dalam ingatan, ia menjadi pembakar semangat untuk saya terus bertahan. Saya tidak akan sekali-kali membiarkan diri saya mati dalam keadaan yang sangat hina dan menyedihkan seperti ini, tidak akan sekali-kali. Selepas beberapa lama berjuang di dalam kesakitan yang amat sangat, saya akhirnya merasakan salah satu daripada lilitan tali tebal itu mula terputus. Satu harapan baru mula menjelma di dalam hati saya bagaikan sebutir cahaya yang menyinari kegelapan yang pekat. Saya mengumpulkan segala sisa tenaga terakhir yang ada pada tubuh saya untuk menggeserkan tali itu dengan lebih pantas dan kuat. Serat demi serat, sehingga akhirnya ikatan tali yang menjerat tubuh saya terlerai sepenuhnya. Saya jatuh melutut di atas tanah dengan longlai. Seluruh tubuh saya dipenuhi dengan peluh, air mata dan juga darah yang mengalir dari pergelangan tangan saya. Tanpa membuang masa untuk berehat, saya merangkak dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dan lutut saya menuju ke arah beg tangan lama saya yang terbaring di atas tanah. Beg tangan itu dipenuhi dengan habuk tanah dan embun malam, kelihatan sangat daif. Saya membuka zip beg itu dengan tangan yang menggigil. Di dalamnya terdapat sebuah uncang kecil yang sepatutnya diberikan sebagai cenderahati kepada tetamu majlis tadi, sampel produk kosmetik mewah yang dipaksa ambil oleh menantu saya dan sebuah dompet kulit lama yang telah lusuh. Saya langsung tidak mempedulikan barang-barang lain, sebaliknya terus membuka dompet lama saya itu. Di bahagian poket yang paling dalam yang tersembunyi di sebalik lapisan kain dalam yang telah koyak, saya mengeluarkan sebuah buku nota kecil yang mengeluarkan bauan kertas lama. Itu adalah buku nota kecil yang diserahkan secara rahsia oleh abang sulung saya, Syed Mustafa. Ketika dia berdiri di sebalik bayang-bayang pagar rumah pada malam, saya melarikan diri dahulu. Khadijah, hanya ini sahaja yang abang mampu berikan kepada kamu buat masa ini. Kamu mesti hidup bahagia. Sekiranya sesuatu berlaku dan kamu benar-benar merasakan bahawa kamu tidak dapat bertahan lagi, datanglah mencari abang di sini. Janji dengan abang. Suara abang saya seolah-olah kembali bergema dengan sangat jelas di telinga saya walaupun kejadian itu telah berlalu selama 50 tahun. Dengan perasaan yang sangat berdebar-debar, saya membuka halaman pertama buku nota tersebut. Sepanjang tempoh puluhan tahun ini, saya tidak pernah membuka buku nota ini malah hampir melupakan kewujudannya sepanjang saya hidup sebagai wanita biasa. Pada halaman pertama buku itu, tertulis sebaris tulisan tangan yang sangat tegas dan kemas berserta dengan sebaris nombor telefon yang sangat panjang. Adikku yang sangat abang sayangi, walau apapun yang berlaku, abang akan sentiasa melindungi kamu. Abangmu yang sentiasa menyayangimu, Mustafa. Di bawah nama itu terdapat sebaris nombor angka yang sangat rumit dan panjang yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Ia bukan nombor telefon peribadi abang saya atau nombor rasmi kumpulan megah. Sebaliknya, ia adalah nombor perhubungan kecemasan yang hanya diketahui oleh kami berdua sekiranya berlaku perkara yang sangat kritikal. Saya mengeluarkan sebuah telefon bimbit lama model lipat dari dalam beg tangan saya. Desmond pernah berkali-kali mahu membelikan saya telefon pintar model terbaharu, tetapi saya menolak kerana saya lebih selesa menggunakan telefon bimbit lama ini yang telah saya gunakan sepanjang hidup saya.
Saya tidak pernah menyangka bahawa telefon bimbit lama inilah yang akhirnya akan menyelamatkan nyawa saya pada malam ini. Bateri telefon tersebut yang telah saya cas beberapa hari lalu masih lagi mempunyai baki yang mencukupi. Dengan jari jemari yang membeku dan menggigil, saya menekan butang nombor satu demi satu dengan penuh berhati-hati supaya tidak tersilap tekan. Apabila jari saya berada di atas butang panggilan selepas menekan nombor terakhir, saya teragak-agak seketika. Adakah nombor ini masih aktif selepas 50 tahun berlalu? Adakah abang saya masih mengingati diri saya yang telah lama memutuskan hubungan keluarga ini? Adakah dia membenci saya atau mungkinkah abang saya sendiri sudah tiada lagi di dunia ini? Pelbagai andaian buruk mula menerpa di dalam fikiran saya, namun saya segera menggelengkan kepala saya. Saya tidak mempunyai masa untuk bimbang tentang perkara itu lagi kerana saya tidak mempunyai pilihan lain atau tempat lain untuk dituju sekarang. Saya memejamkan mata saya rapat-rapat dan menekan butang panggilan itu dengan sekuat hati saya dengan harapan yang sangat tinggi. Panggilan tersebut mula disambung. Bunyi deringan telefon yang sepi membuatkan dada saya terasa sangat sesak seolah-olah dijerut tali. Adakah sudah terlambat? Adakah nombor ini sudah tidak digunakan lagi? Pada saat rasa putus asa mula menyelubungi saya semula, bunyi deringan tersebut tiba-tiba terhenti dan saya dapat merasakan satu suasana sunyi yang sangat mendalam dari hujung talian di sebelah sana. Tidak ada sebarang suara yang kedengaran, tetapi saya pasti bahawa ada seseorang yang telah mengangkat panggilan tersebut. Saya menelan air liur saya yang kering dan mula bersuara dengan suara yang sangat serak dan menggigil, "Abang." Itu adalah nama yang tidak pernah saya sebut selama puluhan tahun. Dari hujung talian di sebelah sana, masih lagi sunyi tanpa sebarang jawapan, hanya ada bunyi nafas yang berat dan dingin yang kedengaran. "Abang, ini saya, Hadijah. Adik bongsu abang." "Hadijah, adakah abang masih mengingati saya?" Saya berkata dengan nada yang sangat merayu seolah-olah sedang menangis. "Abang, tolong saya. Tolong selamatkan saya. Saya diikat di halaman rumah oleh anak saya." Pada saat itu, bunyi sunyi yang sepi dari hujung talian terhenti dan saya mendengar satu suara yang sangat dalam, berat dan dipenuhi dengan kemarahan yang amat sangat yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. "Di mana kamu sekarang?" Suara abang saya yang telah berlalu selama puluhan tahun itu langsung tidak lagi kedengaran mesra dan ceria seperti dahulu, sebaliknya ia kedengaran sangat dingin dan tajam seperti bilah keluli. Namun mendengar sepatah kata yang pendek itu sudah cukup untuk membuatkan seluruh tubuh saya yang tegang menjadi tenang dan lega kerana saya tahu bahawa abang saya tidak pernah melupakan saya dan dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mampu menamatkan neraka Jahanam yang sedang saya hadapi sekarang ini dalam sekelip mata. "Abang, alamatnya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur." Saya menyebut alamat rumah banglo mewah tersebut dengan sejelas-jelasnya walaupun dalam keadaan tubuh yang menggigil, bimbang sekiranya abang saya tidak dapat mendengarnya dengan betul atau talian telefon kami terputus. Setelah saya selesai menyebut alamat tersebut, suasana di hujung talian kembali sunyi seketika. Saat yang pendek itu membuatkan saya berasa bimbang semula. Adakah dia marah kepada saya kerana tidak pernah menghubunginya selama 50 tahun ini dan hanya mencarinya apabila saya memerlukan bantuan? Namun, kebimbangan saya itu terus hilang apabila mendengar kata-kata yang paling boleh dipercayai dan menenangkan yang pernah saya dengar seumur hidup saya. 1 jam. Walau apapun yang berlaku, bertahanlah selama 1 jam sahaja. Jangan lakukan apa-apa. Jangan katakan apa-apa. Hanya tunggu abang di situ. Sebelum sempat saya menjawab, talian telefon tersebut terus diputuskan secara tiba-tiba. Saya duduk termangu seketika melihat telefon bimbit lama saya yang telah diputuskan panggilannya itu. 1 jam. Dari pusat bandar Kuala Lumpur menuju ke kawasan perumahan elit di Bukit Damansara ini dalam masa 1 jam adalah sesuatu yang mustahil secara teorinya, melainkan semua jalan raya di ibu kota dikosongkan sepenuhnya daripada kenderaan lain. Namun, saya langsung tidak meragui kata-kata abang saya itu kerana sepanjang ingatan saya, dia tidak pernah sekali-kali memungkiri janjinya. Sekiranya abang saya berkata, dia akan datang, maka dia pasti akan datang. Saya memeluk tubuh saya yang luka di atas tanah di halaman rumah itu, menunggu ketibaannya dengan penuh kesabaran. Masa dirasakan berjalan dengan sangat perlahan, di mana setiap minit dan saat terasa seperti setahun. Dalam keadaan sunyi sepi itu, satu bunyi deruman enjin kereta mula kedengaran dari kejauhan.
Bunyi yang mulanya hanya satu, lama-kelamaan bertambah banyak dan menjadi sangat kuat, seolah-olah satu ombak besar yang sedang menggoncang bumi sedang menghampiri kawasan rumah ini. Itu adalah bunyi deruman enjin puluhan buah kereta mewah berkuasa tinggi yang memecah keheningan malam di kawasan perumahan elit yang sunyi itu. Tidak lama kemudian, pintu pagar besi rumah banglo yang sangat kukuh itu runtuh ke dalam halaman rumah dengan bunyi dentuman yang sangat kuat selepas dirempuh secara terus oleh sebuah kereta sedan kalis peluru yang sangat besar di bahagian hadapan sekali. Di belakangnya, terdapat puluhan buah kereta Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam yang meluncur masuk ke dalam halaman rumah dengan lampu hadapan yang sangat terang, seolah-olah menukarkan kegelapan malam menjadi siang hari dalam sekelip mata. Kereta-kereta mewah tersebut mengepung seluruh kawasan rumah banglo itu dengan sangat kemas dan teratur seolah-olah seekor ular hitam besar yang sedang membelit mangsanya. Sebaik sahaja semua kereta berhenti dan enjin dimatikan, lampu hadapan kereta tetap dibiarkan menyala, menerangi seluruh halaman rumah itu bagaikan sebuah pentas pertunjukan yang besar, disusuli dengan suasana sunyi yang sangat menakutkan. Bunyi rempuhan pagar yang sangat kuat itu telah mengejutkan penghuni rumah di tingkat 2. Lampu bilik tidur tingkat 2 dinyalakan semula secara tergesa-gesa dan tirai tingkap dibuka dengan kasar, memaparkan wajah Desmond dan Sherry yang memakai pakaian tidur, mewah mereka sedang memandang ke arah luar halaman rumah dengan wajah yang dipenuhi dengan kemarahan dan riak wajah tidak percaya yang teramat sangat. Pintu belakang kereta Mercedes-Benz yang berada di hadapan sekali dibuka dan seorang lelaki berusia dalam lingkungan 70-an turun dari kenderaan tersebut. Walaupun usianya sudah lanjut, namun susuk tubuhnya yang tegap, bahunya yang sasa dan langkah kakinya yang sangat mantap langsung tidak berubah seperti dahulu. Dia memakai sehelai kot labuh berwarna hitam yang diperbuat daripada kain kasmir mewah yang berkibas megah ditiup angin malam, kelihatan sangat berkuasa seolah-olah seorang maharaja yang menguasai dunia perniagaan. Dia adalah abang sulung saya yang telah lama saya tidak temui, Tan Sri Vincent Wong, pengerusi kumpulan Wong yang merupakan salah sebuah konglomerat terbesar di Malaysia yang sangat disegani dalam dunia korporat negara. Di belakangnya, terdapat puluhan orang lelaki berpakaian sut hitam yang turun dari kereta masing-masing dengan penuh disiplin tanpa mengeluarkan sebarang bunyi bising. Dan dalam sekelip mata sahaja, mereka telah mengepung dan mengawal seluruh kawasan rumah banglo itu. Gerak-geri mereka sangat pantas dan teratur seperti sepasukan anggota komando terlatih yang tidak melakukan sebarang kesilapan dalam tugas mereka, menutup semua laluan keluar, masuk dari rumah tersebut. Tan Sri Vincent Wong langsung tidak memandang ke arah pintu pagar besi yang telah hancur dirempuh, tidak memandang ke arah puluhan orang bawahannya yang sedang bersiap sedia di halaman rumah, dan tidak juga memandang ke arah Desmond dan Sherry yang sedang memandangnya dengan penuh ketakutan dari tingkap bilik tidur tingkat 2. Pandangan matanya hanya tertumpu ke satu arah sahaja, iaitu ke arah pohon mangga tua yang terletak di sudut halaman rumah tersebut. Pada saat dia melihat susuk tubuh saya yang terbaring lemah di atas tanah dengan pakaian yang koyak rabak dan dipenuhi debu tanah, wajah abang saya yang sentiasa tenang dan dingin itu berubah menjadi sangat mengerikan disebabkan oleh kemarahan yang teramat sangat. Di dalam matanya, saya melihat satu kilauan kemarahan yang sangat menakutkan yang tidak pernah saya lihat seumur hidup saya. Khadijah. Abang saya terus berlari ke arah saya, melutut di atas tanah yang kotor dan menanggalkan kot hitam mewahnya dengan segera untuk diselimutkan pada tubuh saya yang sejuk dan terdedah. Dia kemudiannya menggunakan pisau kecil yang sangat tajam untuk memotong sisa-sisa tali yang masih terikat pada tubuh saya dalam sekelip mata. Abang, saya memeluk tubuh abang saya erat-erat dan menangis teresak-esak seperti seorang kanak-kanak kecil. Segala kesedihan, kesakitan dan rasa terseksa yang saya pendam sepanjang 50 tahun ini akhirnya meletus keluar bersama dengan rasa lega yang teramat sangat. Abang saya tidak berkata apa-apa, dia hanya menggenggam erat tangan saya yang dipenuhi luka dan mengusap belakang saya perlahan-lahan dengan tangannya yang sasa untuk menenangkan saya. Pada saat itu, Desmond berlari keluar dari dalam rumah dengan tergesa-gesa. Dia kelihatan sangat keliru dan takut melihat halaman rumahnya dipenuhi dengan kereta-kereta mewah hitam dan puluhan orang lelaki berpakaian sut hitam. Apa yang berlaku ini? Siapa kamu semua? Berani kamu menceroboh masuk ke dalam kawasan rumah saya dan merosakkan pintu pagar saya? Adakah kamu tahu siapa saya? Ini adalah rumah saya. Keluar dari sini sekarang juga. Desmond menjerit dengan sekuat hati
cuba menyembunyikan rasa takutnya dengan bersikap sombong di hadapan orang ramai. Dia kemudiannya cuba melangkah ke arah saya untuk menarik saya semula, tetapi setiausaha peribadi abang saya yang berdiri tegak di sebelah abang saya terus melangkah ke hadapan untuk menghalang laluannya. "Cukup setakat ini, Encik Desmond Wong. Ke tepi. Adakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh perempuan tua ini? Berani dia memanggil polis untuk menceroboh masuk ke dalam kawasan rumah saya." Jeritan sombong Desmond itu membuatkan abang saya memusingkan kepalanya secara perlahan-lahan untuk memandang tepat ke arah wajah anak saya. Pandangan mata abang saya yang dipenuhi dengan kemarahan yang amat sangat itu membuatkan wajah Desmond yang sombong tadi terus membeku ketakutan dalam sekelip mata. "Adakah kamu yang bernama Desmond Wong?" Suara abang saya sangat rendah, tetapi tekanan yang ada di sebalik suaranya itu sudah cukup untuk membekukan seluruh udara di sekeliling halaman rumah itu. "Siapa kamu? Berani kamu memanggil nama saya? Adakah kamu yang telah memperlakukan adik bongsu saya, satu-satunya adik perempuan saya yang sangat saya sayangi, sehinggakan dia terpaksa menerima penderitaan yang sangat hina seperti ini?" Abang saya melangkah setapak demi setapak ke arah Desmond dengan sangat perlahan. Aura kekuasaan yang dipancarkan oleh abang saya membuatkan Desmond terpaksa berundur ke belakang beberapa langkah kerana ketakutan. Perempuan tua itu yang salah. Dia enggan menyerahkan geran tanah Bukit Bintang yang ditinggalkan oleh mendiang bapa saya. Perniagaan saya sedang diambang muflis sekarang ini. Adakah ada seorang ibu di dunia ini yang sanggup merosakkan masa depan anaknya sendiri semata-mata kerana sebidang tanah? Desmond masih lagi cuba menegakkan benang yang basah, menyalahkan saya sepenuhnya di atas kejadian yang berlaku. Mendengar kata-kata itu, pandangan mata abang saya menjadi semakin dingin dan dipenuhi dengan rasa jijik. "Beraninya makhluk kerdil seperti kamu menyebut tentang istilah perniagaan dengan menggunakan mulut kamu yang kotor itu." Abang saya terus melayangkan satu tamparan yang sangat kuat ke arah wajah Desmond. Bunyi tamparan itu bergema kuat di halaman rumah yang sunyi, menyebabkan tubuh Desmond terpelanting dan jatuh tersungkur di atas tanah. Melihat keadaan itu, Sherry yang baru sahaja keluar dari pintu rumah terus menjerit ketakutan. "Demi perniagaan kamu yang tidak berharga dan kotor itu, kamu sanggup memperlakukan adik perempuan saya, pewaris sah kepada empayar kumpulan megah, sehinggakan dia terpaksa diikat pada pokok seperti seekor binatang di bawah tiupan angin malam yang dingin ini. Adakah kamu masih menganggap diri kamu sebagai seorang manusia?" Jeritan kemarahan abang saya bergema di seluruh kawasan rumah banglo itu. Desmond memegang pipinya yang membengkak sambil memandang abang saya dengan penuh ketakutan tanpa berani mengeluarkan sebarang suara. Dia seolah-olah baru menyedari siapakah sebenarnya lelaki tua yang berdiri di hadapannya sekarang ini dan bahawa seluruh kehidupannya telah hancur sepenuhnya pada saat itu. Abang saya langsung tidak memandang ke arah Desmond yang sedang terbaring lemah di atas tanah lagi. Dia memalingkan wajahnya dengan penuh rasa jijik dan mengarahkan orang-orangnya dengan nada yang sangat dingin bahawa dia pergi dari sini. Sebaik sahaja arahan itu dikeluarkan, beberapa orang pengawal berpakaian sut hitam terus melangkah ke hadapan untuk menangkap Desmond yang cuba meronta-ronta ketakutan lalu mengheretnya keluar dari kawasan rumah seperti sekeping sampah. Sherry pula berdiri kaku di pintu rumah sambil menggigil ketakutan tanpa mampu berbuat apa-apa. Saya yang berada di dalam pelukan abang saya hanya memandang pemandangan menyedihkan anak saya yang diheret keluar itu dengan pandangan mata yang sangat dingin tanpa sebarang belas kasihan. Pada malam itu juga, saya dibawa pulang ke rumah agam keluarga kami yang terletak di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur. Sebuah rumah agam yang sangat besar, seperti sebuah istana milik keluarga kumpulan megah di mana saya dilahirkan, dibesarkan dan tempat yang saya tinggalkan dahulu demi cinta saya. Abang saya membawa saya menaiki kereta mewahnya terus menuju ke hospital swasta milik kumpulan megah untuk mendapatkan rawatan segera daripada pasukan perubatan yang terbaik. Pengarah hospital itu sendiri yang turun menyambut ketibaan kami dengan penuh hormat. Pakar perubatan yang memeriksa tubuh saya menyatakan bahawa terdapat luka yang sangat dalam pada pergelangan tangan dan kaki saya akibat jerutan tali, kesan lebam di seluruh tubuh serta mengalami gejala dehidrasi dan hipotermia yang teruk akibat terdedah kepada udara sejuk dalam tempoh yang lama. Ini adalah satu kes jenayah penderaan dan kecederaan fizikal yang sangat serius. Kami perlu melaporkan perkara ini kepada pihak polis dengan segera. Namun, abang saya hanya menjawab dengan nada yang sangat rendah, "Kami akan menguruskannya sendiri. Pastikan tidak ada sebarang rekod perubatan tentang kejadian ini yang tersebar keluar."
Selepas menerima rawatan kecemasan yang sewajarnya, kami tiba di rumah agam keluarga kami. Seluruh kawasan rumah itu dipenuhi dengan cahaya lampu yang sangat terang seolah-olah sedang menyambut kepulangan saya. Puluhan orang pembantu rumah dan pengawal keselamatan berbaris rapi di sepanjang laluan masuk sehinggalah ke pintu utama rumah agam menundukkan kepala mereka sedalam-dalamnya memberikan penghormatan kepada saya. Selamat pulang ke rumah, Cik Puan Khadijah. Mendengar gelaran lama yang telah lama hilang itu membuatkan saya akhirnya menyedari bahawa saya telah benar-benar pulang ke tempat asal saya dan bahawa kehidupan saya sebagai Khadijah yang lemah dan penuh penderitaan telah berakhir sepenuhnya manakala kehidupan saya sebagai Sharifah Khadijah telah bermula semula. Abang saya memimpin saya masuk ke dalam bilik tidur lama saya. Walaupun telah berlalu selama 50 tahun, namun keadaan di dalam bilik tidur saya langsung tidak berubah sedikit pun seolah-olah masa terhenti di situ. Semua perabot mewah yang ditempah khas, buku-buku yang pernah saya baca dahulu, malah sebuah kotak muzik lama yang terletak di atas meja solek saya semuanya masih berada di tempat asalnya dengan sangat kemas dan bersih. Rehatlah secukupnya, Khadijah. Jangan fikirkan tentang perkara-perkara lain buat masa ini. Abang saya menepuk bahu saya perlahan-lahan sebelum melangkah keluar dari bilik tidur saya. Saya menukarkan pakaian saya kepada sehelai baju tidur sutera yang sangat lembut dan baring di atas katil yang sangat empuk. Tetapi saya langsung tidak dapat melelapkan mata saya pada malam itu. Wajah Desmond yang kejam seperti seekor binatang, kata-kata menantu saya yang penuh dengan hinaan, dan pandangan mata abang saya yang dipenuhi dengan kemarahan yang membara silih berganti menjelma di dalam fikiran saya membuatkan kepala saya terasa sangat berselabut. Keesokan harinya, saya melangkah masuk ke dalam bilik bacaan peribadi abang saya. Di tengah-tengah bilik bacaan yang sangat luas itu, abang saya sedang duduk di sebalik sebuah meja tulis besar yang diperbuat daripada kayu mahogani mewah. Dia kelihatan sangat letih seolah-olah tidak tidur semalaman, namun pandangan matanya tetap kelihatan sangat tajam dan berwibawa. Di atas mejanya, terdapat timbunan dokumen yang sangat tebal mengenai maklumat peribadi Desmond Wong dan syarikat pembinaannya, Megah Construction. Adakah tubuh kamu sudah berasa lebih baik hari ini, Khadijah? Ya, abang. Terima kasih atas bantuan abang. Abang saya menolak sehelai dokumen yang tebal ke hadapan saya. Anak lelaki kamu, Desmond Wong, sebenarnya hanyalah sebuah tin kosong yang kelihatan gah di luar sahaja. Sejak dia mula menubuhkan syarikat pembinaan itu, dia telah melakukan pelbagai kesalahan jenayah korporat termasuklah pemalsuan akaun syarikat, kontrak pengunderaitan haram, penyelewengan bahan binaan, rasuah dan salah guna kuasa. Tidak ada satu pun bahagian dalam perniagaannya yang bersih daripada penyelewengan. Terutamanya kebelakangan ini, dia telah membuat pinjaman yang sangat besar daripada ceti haram semata-mata untuk mengembangkan empayar perniagaannya secara paksa. Jumlah hutang yang perlu dibayarnya sekarang bukan lagi puluhan juta, sebaliknya mencecah ratusan juta ringgit. Saya terdiam mendengar maklumat itu. Saya langsung tidak mengetahui tentang kepayahan dan masalah kewangan yang sedang dihadapi oleh anak saya sebelum ini. Sepanjang hidup di rumah banglo mewah yang disediakannya untuk saya tidak pernah mengambil tahu tentang perkembangan perniagaannya secara mendalam. Seketika saya merasakan satu perasaan bersalah yang amat sangat menyelubungi diri saya, memikirkan bahawa mungkin semua tragedi ini bermula disebabkan oleh sikap acuh tidak acuh saya terhadapnya sebelum ini. Disebabkan itulah dia sangat terdesak mahu merampas tanah Bukit Bintang yang ada pada kamu. Tanah itu didaftarkan atas nama kamu dan dia mendapat maklumat dalaman daripada pihak berkuasa tempatan bahawa kawasan tersebut akan dibangunkan semula sebagai sebuah projek mega tidak lama lagi. Sekiranya dia dapat merampas tanah tersebut daripada kamu, dia akan dapat menjelaskan seluruh hutangnya dan masih lagi mempunyai baki wang yang sangat banyak untuk hidup mewah sepanjang hayatnya. Ketamakannya telah membutakan mata dan hatinya sendiri. Semalam abang telah mengarahkan orang-orang abang untuk memberikan dia masa semalaman untuk berfikir tentang kesalahannya. Kami telah menggantungnya di dalam sebuah gudang logistik milik kumpulan megah di Pelabuhan Klang. Pagi ini apabila kami menurunkannya semula, abang memberikan dia peluang terakhir sama ada dia mahu melutut di hadapan kamu untuk memohon ampun atau sebaliknya. Adakah kamu tahu apa yang dia katakan kepada abang? Saya menahan nafas saya seketika, berharap agar Desmond telah menyedari kesalahannya dan bertaubat sepanjang malam itu. Namun, kata-kata abang saya seterusnya telah menghancurkan sisa harapan terakhir saya itu tanpa sebarang belas kasihan. Abang saya mengukir senyuman yang sangat sinis dan jijik.
Dia berkata bahawa perempuan tua itu yang cuba menghalang masa depannya. Kenapa dia perlu memohon maaf kepada seorang perempuan tua yang tidak berguna? Adakah kita mempunyai sebarang bukti bertulis tentang kecederaan fizikal yang dialaminya? Adakah kita mempunyai sebarang laporan perubatan rasmi tentang tamparan yang diterimanya? Nampaknya dia masih lagi bersikap sangat sombong dan bongkak. Dia langsung tidak menyedari siapakah sebenarnya orang yang sedang dihadapinya sekarang ini dan apakah kesilapan besar yang telah dilakukannya. Saya memejamkan mata saya rapat-rapat menyedari bahawa semua hubungan kekeluargaan di antara saya dan Desmond telah berakhir sepenuhnya dan tidak akan dapat dipulihkan lagi untuk selama-lamanya. Baiklah, sekiranya itu yang dia inginkan, mari kita laksanakan dengan cara yang paling kejam sekali. Abang saya menekan butang interkom di atas mejanya dan memberikan arahan kepada pembantu peribadinya, mulakan semua rancangan yang telah kita sediakan semalam sekarang juga. Pastikan tidak ada sebarang kelewatan walaupun sesaat dan juga mengenai menantu perempuan itu dan seluruh ahli keluarganya, pastikan perniagaan mereka juga disiasat sepenuhnya tanpa ada sebarang belas kasihan. Jangan biarkan ada seorang pun daripada mereka yang terlepas daripada menerima hukuman ini. Dengan arahan itu, satu tindakan undang-undang dan tindakan korporat yang sangat besar dan kejam daripada kumpulan megah mula dijalankan ke atas Desmond Wong dan semua pihak yang terlibat dengannya. Pada waktu itu, Desmond yang baru sahaja pulang ke kondominium mewahnya sedang berasa sangat marah. Kejadian diculik secara tiba-tiba oleh sekumpulan lelaki berpakaian sut hitam yang diketuai oleh seorang lelaki tua yang sangat menakutkan semalam dan dikurung di dalam sebuah gudang yang gelap dirasakannya seperti sebuah mimpi buruk yang tidak masuk akal. Berani mereka menyentuh saya? Adakah mereka tahu siapa saya, Desmond Wong? Dia berfikir bahawa saya mungkin telah mengupah sekumpulan kongsi gelap dengan menggunakan wang peninggalan arwah suami saya semata-mata untuk membalas dendam terhadapnya. Dia terus mendial nombor telefon peguam korporatnya dengan segera. "Hello, peguam? Ini Desmond. Malam semalam ada sekumpulan lelaki menceroboh masuk ke dalam rumah saya dan menculik saya. Saya yakin perkara ini dirancang oleh ibu saya sendiri. Saya mahu kamu memfailkan saman dan laporan polis ke atas ibu saya dan semua kongsi gelap itu di bawah kesalahan penculikan, kecederaan fizikal dan pencerobohan kawasan rumah sekarang juga. Pastikan perempuan tua itu meringkuk di dalam penjara sepanjang hayatnya." Desmond meletakkan telefonnya sambil tersenyum puas, menyangka bahawa dia akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah dengan menggunakan saluran undang-undang. Namun, senyuman puasnya itu langsung tidak bertahan lama. Pembantu peribadinya berlari masuk ke dalam bilik pejabatnya dengan wajah yang sangat pucat dan hampir menangis ketakutan. "Bos, kita menghadapi masalah yang sangat besar sekarang ini. Jangan bising. Ada apa?" "Bank utama kita, Bank Simpanan Nasional, telah mengeluarkan satu surat rasmi menuntut kita menjelaskan seluruh baki pinjaman perniagaan kita yang bernilai puluhan juta ringgit dengan serta-merta. Sekiranya kita gagal membuat pembayaran penuh hari ini, pihak bank akan membekukan seluruh akaun syarikat dan menyita semua aset peribadi bos." "Apa? Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Pengurus cawangan bank itu adalah rakan baik saya. Sambungkan panggilan telefon kepada dia sekarang juga." Desmond menjerit dengan penuh kemarahan. Pada saat itu juga, pengarah kewangan syarikatnya berlari masuk ke dalam bilik dengan wajah yang sangat cemas. "Bos, nilai saham syarikat kita di Bursa Malaysia sedang menjunam dengan sangat teruk sekarang ini. Sebaik sahaja pasaran dibuka pagi ini, harga saham kita terus jatuh ke tahap paling minimum. Ada pihak yang telah menyebarkan dokumen-dokumen sulit mengenai penyelewengan kewangan dan akaun palsu syarikat kita sepanjang beberapa tahun ini kepada pihak berkuasa Bursa Malaysia dan media massa. Semua pelabur korporat dan pelabur runcit sedang menjual saham syarikat kita secara besar-besaran sekarang ini. Mengarut, beli balik semua saham syarikat kita sekarang juga demi menstabilkan harga. Dan juga, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LIDN baru sahaja menghantar sepasukan pegawai seramai 20 orang ke pejabat pengurusan kita untuk menjalankan pemeriksaan cukai secara mengejut. Mereka sedang menyita semua komputer dan fail kewangan kita di lobi sekarang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPARM juga sedang berada di tingkat bawah untuk menahan bos di bawah kesalahan, memberi rasuah dan salah guna kuasa. Unit Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia PDRM juga sedang dalam perjalanan ke sini dengan membawa waran geledah. Telefon bimbit Desmond dan telefon pejabatnya mula berdering tanpa henti.
membawa pelbagai khabar buruk yang menandakan kehancuran empayar perniagaan dan kehidupannya yang dibina selama puluhan tahun dalam sekelip mata, sahaja bagaikan sebuah istana pasir yang runtuh dilanda ombak besar tsunami. Dia mula menyedari bahawa semua malapetaka yang menimpanya ini adalah disebabkan oleh lelaki tua yang muncul di hadapannya semalam, namun dia langsung tidak menyangka bahawa kuasa dan pengaruh yang dimiliki oleh lelaki tua itu adalah sangat luar biasa dan kejam, sehinggakan mampu memusnahkan seluruh kehidupannya dalam masa beberapa jam sahaja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Desmond terduduk lemah di atas kerusi pejabatnya dengan wajah yang sangat pucat dan kosong. Dia masih lagi tidak menyedari bahawa ini hanyalah satu permulaan sahaja kepada sebuah penyeksaan yang lebih kejam yang sedang menantinya di hadapan. Pintu neraka jahanam baru sahaja dibuka untuknya. Saya berdiri di tepi tingkap bilik bacaan abang saya, memandang ke arah pemandangan kesibukan bandar Kuala Lumpur dengan pandangan mata yang sangat tenang dan damai. Seminggu telah berlalu sejak kejadian ngeri pada malam itu. Berita tentang kehancuran empayar perniagaan Desmond Wong dan syarikat pembinaannya, Megah Construction, dipaparkan di dada akhbar dan media televisyen tempatan secara meluas setiap hari. Saham syarikatnya telah dinyasenaraikan dari Bursa Malaysia dan syarikat pembinaannya akhirnya diisytiharkan muflis sepenuhnya selepas menanggung jumlah hutang yang sangat besar. Desmond juga telah dikenakan sekatan perjalanan ke luar negara oleh pihak imigresen berikutan siasatan kes jenayah komersial yang sedang dihadapinya. Kondominium mewah miliknya di pusat bandar, kereta-kereta mewah-mewahnya, malah seluruh akaun simpanan bank miliknya yang bernilai puluhan juta ringgit semuanya telah disita sepenuhnya oleh pihak berkuasa untuk menjelaskan baki hutangnya yang bertimbun. Selain itu, menantu saya, Sherry, telah memfailkan tuntutan perceraian ke atas Desmond sebaik sahaja dia mengetahui tentang kejatuhan perniagaan suaminya dan melarikan diri pulang ke rumah keluarganya. Saya mendengar segala khabar berita itu di dalam bilik tidur saya di rumah agam kumpulan Megah dengan wajah yang sangat kosong, tanpa sebarang emosi. Abang saya sentiasa datang menemui saya setiap hari untuk memberikan maklumat terkini tentang perkembangan kes tersebut, tetapi saya hanya mengangguk tanda faham tanpa memberikan sebarang reaksi yang berlebihan. Hati saya dirasakan sangat tenang dan sunyi seperti sebuah tasik yang sangat dalam yang tidak berombak. Saya langsung tidak merasakan sebarang kesedihan atau kegembiraan di atas kejatuhan anak saya itu, seolah-olah saya sedang menyaksikan sebuah drama televisyen yang tidak ada kena-mengena dengan kehidupan saya sendiri. Masalah tanah Bukit Bintang kamu telah diselesaikan sepenuhnya oleh pasukan peguam kumpulan Megah. Semua cagaran haram yang dibuat oleh Desmond dengan menggunakan nama kamu di bawah pinjaman ceti haram telah dibatalkan oleh mahkamah. Kini tanah itu selamat sepenuhnya di bawah nama kamu semula dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mengganggunya lagi. Terima kasih banyak, Abang. Dan juga, mengenai keluarga bekas menantu kamu itu, pihak berkuasa Lady N dan Spar M telah menemui pelbagai bukti penyelewengan cukai, pengubahan wang haram dan rasuah kemasukan kolej secara haram yang dilakukan oleh bapa dan abangnya sebelum ini. Mereka juga akan dihadapkan ke mahkamah dalam masa terdekat ini. Abang saya telah menggunakan seluruh kuasa, pengaruh dan kekayaan yang dimilikinya semata-mata untuk memastikan dendam saya terbalas sepenuhnya. Namun, saya langsung tidak merasakan sebarang kepuasan yang luar biasa di dalam hati saya. Semua kejadian itu terasa sangat jauh daripada diri saya seolah-olah ia berlaku di dalam alam mimpi yang lain. Pada suatu petang yang sangat indah, saya sedang duduk berehat di dalam sebuah rumah hijau yang dipenuhi dengan pelbagai pokok bunga yang sangat wangi di halaman rumah agam kami sambil menghirup secawan teh herba yang hangat di bawah sinaran matahari petang yang lembut. Buat pertama kali dalam tempoh 50 tahun ini, saya dapat mengecap sebuah ketenangan hidup yang sangat sempurna tanpa ada sebarang kebimbangan tentang masalah wang atau masa depan. Pada saat itu, pembantu rumah utama kami datang menemui saya dengan wajah yang penuh dengan serba salah dan berkata, "Cik Puan Khadijah, ada seorang tetamu yang mahu menemui Cik Puan di luar pintu pagar utama." Tetamu. Ya, tetapi keadaannya kelihatan sangat daif dan tidak terurus. Dia telah melutut di hadapan pintu pagar utama selama beberapa jam tanpa mahu berganjak, walaupun kami telah berkali-kali memintanya untuk pergi dari sini. Mendengar kata-kata pembantu rumah itu, saya sudah dapat meneka siapakah gerangan tetamu tersebut. Saat yang saya jangkakan, akhirnya tiba juga. Benarkan dia masuk ke dalam halaman rumah. Selepas beberapa ketika, kelihatan susuk tubuh seorang lelaki berjalan terhuyung-hayang menuju ke arah saya di halaman rumah.
Hanya seminggu yang lalu, dia adalah seorang pengarah urusan yang sangat sombong, memakai sut mewah buatan Itali dan memandang saya dengan penuh hinaan. Namun kini, penampilannya sangat menyedihkan sehinggakan langsung tidak tumpah seperti seorang gelandangan yang tinggal di tepi jalan. Pakaiannya sangat kotor dan koyak rabak, rambutnya dipenuhi dengan minyak dan habuk kerana tidak dibasuh selama beberapa hari, wajahnya cengkung dan dipenuhi dengan jambang yang tidak terurus. Desmond Wong terus melutut, melabuhkan lututnya di atas lantai batu marmar yang keras di hadapan saya dengan bunyi yang sangat kuat, seolah-olah tulang lututnya retak akibat hentaman tersebut. Ibu. Suara Desmond sangat serak, perlahan dan dipenuhi dengan tangisan yang pilu. Ibu, saya minta maaf. Saya adalah seorang anak yang sangat tidak berguna dan layak untuk dihukum mati atas segala kesalahan saya kepada ibu. Saya adalah seorang anak yang derhaka kepada ibunya sendiri. Desmond menundukkan kepalanya, sehinggakan dahi dan hidungnya menyentuh permukaan lantai marmar yang dingin, lalu menangis teresak-esak dengan sekuat hatinya. Pada waktu itu, saya sedang terdesak disebabkan oleh hutang ceti haram yang sangat banyak sehingga saya kehilangan akal sihat saya sepenuhnya. Saya berasa sangat takut sehinggakan saya sanggup melakukan perbuatan yang sangat kejam kepada ibu. Ibu, tolong maafkan saya sekali ini sahaja. Tolonglah selamatkan anakmu yang tidak berguna ini sekali sahaja. Saya langsung tidak menjawab kata-katanya, hanya merenung secawan teh herba yang semakin sejuk di atas meja di hadapan saya. Lelaki yang sedang melutut di hadapan saya ini bukanlah anak saya yang saya kenali dahulu. Dia hanyalah seorang pecundang yang telah kehilangan segala-galanya dan tidak mempunyai tempat lain untuk bergantung hidup lagi. Ini semua adalah salah saya, Ibu. Saya yang bersalah dalam perkara ini. Jadi, tolonglah Ibu bercakap dengan Tan Sri Vincent Wong supaya menghentikan semua siasatan dan tindakan undang-undang ke atas saya sekarang juga. Sekiranya perkara ini diteruskan, saya pasti akan dihukum penjara seumur hidup saya. Ibu, saya tidak mahu meringkuk di dalam penjara. Ibu, tolong saya. Ibu. Desmond merangkak mendekati saya lalu memegang erat kedua-dua belah kaki saya sambil menangis merayu-rayu simpati daripada saya. Air matanya yang hangat jatuh membasahi permukaan kaki saya yang sejuk. Pada saat air mata hangatnya menyentuh kulit kaki saya, sekeping batu kecil seolah-olah dilemparkan ke dalam tasik hati saya yang tenang selama ini. Walaupun dia adalah anak yang telah memperlakukan saya seperti seekor binatang pada malam itu, namun dia tetap adalah anak kandung yang saya lahirkan dari rahim saya sendiri. Memori sepanjang tempoh saya membesarkannya seorang diri selepas kematian suami. Saya kembali terpapar satu demi satu di dalam fikiran saya, bagaikan sebuah tayangan Sun Madung, pangkaran cahaya lampu hiasan yang berputar laju. Saya teringat kembali kenangan ketika saya menggenggam erat jari jemarinya yang kecil di sudut pasar basah, cuba meniup tangannya yang sejuk dengan nafas saya yang hangat sambil menjual kuih di tepi jalan. Saya teringat kembali kenangan ketika saya mendukungnya di belakang tubuh saya yang lemah, berlari di dalam keadaan hujan lebat menuju ke klinik kesihatan pada tengah malam ketika dia mengalami demam panas yang sangat teruk. Saya teringat kembali perasaan gembira dan terharu yang teramat sangat menyelubungi jiwa saya pada saat dia pertama kali memanggil saya dengan gelaran ibu ketika dia masih bayi. Bagaimanakah saya sanggup membuang anak kandung saya sendiri yang sedang melutut merayu simpati di hadapan saya sekarang ini? Hati saya mula berasa sangat ragu-ragu dan goyah. Melihat keadaannya yang begitu daif dan menyedihkan, segala kemarahan dan kebencian yang saya simpan di dalam hati saya selama ini, seolah-olah mula mencair sedikit demi sedikit, seperti salji yang cair ditiup angin musim bunga yang hangat. Sekiranya saya bersuara meminta bantuan daripada abang saya pasti akan menghentikan semua tindakan undang-undang ke atas Desmond dengan segera. Walaupun dia mungkin tidak akan dapat memulihkan semula perniagaannya seperti dahulu, namun sekurang-kurangnya dia tidak perlu menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara yang sepi dan dingin. Bukankah itu adalah tugas dan tanggungjawab terakhir saya sebagai seorang ibu kepadanya? Saya mula membuka mulut saya untuk bersuara menyatakan persetujuan saya untuk membantunya. Namun, tepat pada saat itu, memori ngeri tentang kejadian pada malam itu kembali menjelma di dalam fikiran saya dengan sangat jelas dan menakutkan bagaikan panahan petir yang menyambar jiwa saya. Adakah ibu benar-benar mahu melihat saya mati? Kenapa saya perlu melahirkan seorang anak yang lebih kejam daripada binatang sepertimu? Ibu tidak berguna? Apa yang telah kau berikan kepada aku sepanjang hidup aku selain daripada kemiskinan dan penderitaan yang memalukan?
Rasa dingin angin malam yang mencucuk kulit saya ketika saya terikat pada batang pohon mangga tua, kesakitan akibat tali tebal yang menjerat dan memotong kulit pergelangan tangan saya, serta pandangan mata menantu saya yang penuh dengan kehinaan dan kepuasan yang kejam semuanya kembali terpapar di hadapan mata saya. Sekiranya kamu berada di luar sini semalaman di bawah tiupan angin malam yang dingin, mungkin kamu akan sedar sedikit. Sekiranya menjelang pagi esok kau masih tidak mahu memberitahu di mana geran tanah itu disimpan, kau boleh reput dan mati sahaja di sini. Itu adalah kata-kata terakhir dan pandangan mata anak saya sebelum dia memalingkan tubuhnya masuk ke dalam rumah yang hangat, meninggalkan saya terbiar dalam penderitaan. Pada saat itu juga, segala rasa ragu-ragu dan belas kasihan yang ada di dalam hati saya terus hilang sepenuhnya, digantikan dengan rasa benci dan jijik yang sangat dingin dan membeku sekeras keluli. Ya, air mata yang sedang mengalir dari matanya sekarang ini hanyalah air mata buaya semata-mata. Ia bukanlah satu penyesalan yang tulus dari dalam lubuk hatinya atas segala kesalahan yang telah dilakukannya kepada ibunya. Sebaliknya hanyalah rasa takut akan hukuman penjara dan penderitaan hidup yang terpaksa dihadapinya selepas dia kehilangan segala kekayaan dan status sosialnya. Sekiranya abang saya tidak datang menyelamatkan saya pada malam itu, saya pasti telah mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan di halaman rumah banglo mewahnya. Atau sekiranya saya terselamat pun, saya pasti akan dijadikan sebagai seorang hamba abdi oleh anak saya sendiri, seumur hidup saya selepas dia merampas seluruh harta pusaka terakhir saya. Sekiranya saya membiarkan diri saya tertipu dengan air matanya sekali lagi dan memaafkan kesalahannya hari ini, saya pasti akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan yang sama atau lebih kejam lagi pada masa akan datang. Saya mesti menamatkan segala hubungan buruk yang sangat menyiksa jiwa saya selama ini secara mutlak pada hari ini juga. Saya bangun dari kerusi saya secara perlahan-lahan. Saya merenung ke arah susuk tubuh Desmond yang masih lagi memeluk erat kaki saya sambil menangis teresak-esak dengan pandangan mata yang sangat kosong tanpa sebarang emosi. Menyedari perubahan sikap saya yang menjadi sangat dingin itu, bunyi tangisan Desmond perlahan-lahan menjadi semakin perlahan sebelum terhenti sepenuhnya. Wajahnya kembali dipenuhi dengan rasa ketakutan yang teramat sangat apabila dia memandang ke arah saya. Ibu. Saya bersuara dengan nada yang sangat rendah, tegas dan tenang tanpa ada sedikit pun getaran emosi di dalam suara saya. Berdirilah. Desmond berdiri dengan perlahan-lahan sambil terhuyung-hayang akibat ketakutan. Pandangan matanya tertumpu ke arah saya, namun anak matanya dipenuhi dengan kebimbangan yang amat sangat. Adakah kamu masih lagi menganggap wanita yang berdiri di hadapan kamu sekarang ini sebagai ibu kamu? Ya, sudah tentu ibu. Ibu adalah satu-satunya ibu saya di dunia ini. Ibu yang telah melahirkan saya. Pada malam, kamu mengikat saya pada batang pohon mangga tua di halaman rumah seperti seekor binatang. Pada malam, kamu menampar muka saya dan menafikan segala pengorbanan yang telah saya lakukan sepanjang hayat saya semata-mata demi merampas sebidang tanah peninggalan arwah bapa kamu. Kamu sebenarnya telah memutuskan segala hubungan kekeluargaan di antara kita dengan tangan kamu sendiri pada saat itu juga. Setiap patah perkataan yang keluar dari mulut saya dirasakan seperti bilah pedang tajam yang menusuk ke dalam jiwa anak saya. Wajah Desmond berubah menjadi sangat pucat bagaikan mayat. Tidak, Ibu. Saya mengaku salah. Saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya malam itu. Pada waktu itu, saya telah kehilangan pertimbangan diri saya disebabkan oleh desakan hutang ceti haram yang sangat membimbangkan. Saya terpaksa melakukannya. Ibu, tolonglah percayai saya sekali ini sahaja. Cukup dengan segala alasan bodoh kamu itu. Saya telah memberikan kamu pelbagai peluang sepanjang hidup kamu sebelum ini. Ketika kamu menyatakan hasrat kamu untuk memulakan perniagaan sendiri, saya telah menjual satu-satunya rumah peninggalan arwah suami saya semata-mata untuk memberikan modal perniagaan kepada kamu tanpa sebarang keraguan. Itu adalah peluang pertama yang saya berikan kepada kamu. Ketika kamu membeli rumah banglo mewah itu dan berlakon sebagai seorang anak yang sangat berbakti di hadapan saya memilih untuk mempercayai segala kepura-puraan kamu itu kerana saya mahu melihat kamu bahagia. Itu adalah peluang kedua yang saya berikan kepada kamu. Dan pada malam kamu menampar wajah saya dan mengugut saya demi mendapatkan geran tanah Bukit Bintang. Saya tetap bertahan menanggung segala kesakitan fizikal dan emosi kerana saya mahu melihat sejauh manakah kamu sanggup memperlakukan ibu kamu sendiri. Itu adalah peluang terakhir yang saya berikan kepada kamu. Namun, kamu telah membuang kesemua peluang tersebut dengan tangan kamu sendiri. Saya mengeluarkan sehelai sapu tangan putih yang bersih dari dalam saku baju saya.
lalu mula menggunakannya untuk mengelap sisa air mata dan kotoran dari tubuh Desmond yang terkena pada bahagian kaki kurung songket saya secara perlahan-lahan dan penuh ketelitian. Setelah selesai mengelapnya, saya mencampakkan sapu tangan kotor itu ke atas lantai batu marmar di hadapan saya seolah-olah ia adalah sejenis kotoran yang sangat menjijikkan yang tidak layak untuk disentuh oleh tangan saya lagi. Pulanglah ke tempat asal kamu. Dan jangan sekali-kali muncul lagi di hadapan saya untuk selama-lamanya. Selepas ini, sama ada kamu terpaksa hidup merempat di tepi jalan sebagai seorang pengemis atau terpaksa menghabiskan sisa hidup kamu di dalam penjara yang sepi, saya langsung tidak akan mempedulikannya lagi. Kamu bukan lagi anak saya dan saya juga bukan lagi ibu kamu. Hubungan kita telah berakhir sepenuhnya hari ini. Ibu, kenapa ibu sanggup berkata sedemikian kepada saya? Bagaimanakah seorang ibu sanggup membuang anak kandungnya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini? Adakah ibu sudah kehilangan belas kasihan terhadap anak ibu sendiri? Desmond menjerit dengan sekuat hati, cuba menuntut belas kasihan daripada saya sekali lagi. Namun, hati saya tetap sekeras keluli dan tidak bergerak sedikit pun. Saya memalingkan tubuh saya ke arah bilik bacaan abang saya, membelakangkan Desmond sepenuhnya tanpa menoleh lagi. Saya memberikan isyarat kepada pembantu rumah utama kami yang sedang menunggu dari jauh bahawa lelaki asing ini keluar dari kawasan rumah ini sekarang juga dan pastikan dia tidak akan dibenarkan masuk ke dalam kawasan rumah agam ini lagi untuk selama-lamanya. Pembantu rumah utama dan beberapa orang pengawal keselamatan berbadan sasa terus melangkah ke hadapan untuk menangkap lengan Desmond dengan kasar, lalu mengheretnya keluar dari kawasan halaman rumah menuju ke pintu pagar utama, walaupun dia terus meronta-ronta dan menjerit memanggil nama saya berkali-kali dalam keadaan menangis teresak-esak. Pintu pagar besi rumah agam yang sangat besar itu ditutup dengan bunyi dentuman yang sangat kuat, menandakan bahawa segala hubungan buruk yang membelenggu hidup saya selama ini telah tamat sepenuhnya. Saya berdiri tegak di halaman rumah, merenung secawan teh herba yang telah membeku sejuk di atas meja dengan wajah yang sangat tenang. Beberapa hari kemudian, saya bersama abang saya, Tan Sri Vincent Wong, melawat kawasan perkuburan keluarga kumpulan megah untuk menziarahi pusara mendiang kedua-dua ibu bapa kami, serta pusara mendiang suami saya, Ahmad bin Ramli, yang telah dialihkan ke kawasan perkuburan keluarga kami dengan penuh penghormatan. Saya meletakkan sejambak bunga kekua putih yang sangat indah di atas batu nisan mendiang suami saya yang sejuk. Ahmad, saya telah kembali ke sini hari ini. Akhirnya saya berjaya pulang ke rumah kita yang sebenar. Maafkan saya kerana mengambil masa yang terlalu lama untuk kembali menemui kamu di sini. Saya berdiri di hadapan pusara mereka semua, menceritakan segala kepayahan hidup yang telah saya lalui sepanjang tempoh 50 tahun ini, serta segala perbuatan derhaka yang dilakukan oleh Desmond terhadap diri saya sebelum ini. Dan saya juga menyatakan bahawa saya telah menamatkan segala hubungan buruk tersebut pada hari ini. Bermula hari ini, saya akan terus menjalani kehidupan saya dengan menggunakan nama asal saya, Sharifah Khadijah, sepenuhnya demi kebahagiaan diri saya sendiri. Abang, terima kasih banyak atas segala-galanya. Dan maafkan saya kerana tidak pernah menghubungi abang sepanjang tempoh 50 tahun ini disebabkan oleh kedegilan saya sendiri. Tidak mengapa, Khadijah. Apa yang paling penting adalah kamu telah terselamat dan pulang ke sisi abang sekarang. Masa lalu yang telah berlalu tidak perlu dikenang lagi. Yang paling penting adalah masa depan kamu selepas ini. Abang saya memeluk bahu saya dengan sangat hangat seolah-olah mahu menyalurkan seluruh kekuatannya kepada saya. Pelukan abang saya dirasakan sangat hangat dan menenangkan sama seperti pelukannya kepada saya ketika kami masih kecil dahulu. Sejak hari itu saya telah membuang sepenuhnya identiti saya sebagai Khadijah yang lemah dan penuh penderitaan, lalu dilahirkan semula sebagai Sharifah Khadijah yang sangat bermartabat dan dihormati. Abang saya telah menyerahkan sebahagian daripada pegangan saham kumpulan megah kepada saya sebagai harta peribadi saya. Dengan menggunakan kekayaan tersebut, saya telah menubuhkan sebuah yayasan kebajikan yang dinamakan Yayasan Kebajikan Megah, sebuah yayasan kebajikan yang bertujuan untuk membantu, melindungi dan menyediakan bantuan kewangan serta latihan kemahiran kepada semua ibu tunggal yang hidup di dalam kesusahan demi membesarkan anak-anak mereka di seluruh negara. Saya membuat keputusan untuk menghabiskan sisa hidup saya yang tersisa dengan melakukan kerja-kerja kebajikan demi membantu golongan wanita yang pernah mengharungi penderitaan hidup yang sama seperti saya dahulu.
Saya tidak lagi mempedulikan tentang apa yang berlaku kepada Desmond atau Sherry selepas itu. Sama ada Desmond telah dijatuhi hukuman penjara selama puluhan tahun atas kesalahan jenayah korporatnya, atau sama ada keluarga bekas menantu saya telah diisytiharkan muflis sepenuhnya, semuanya langsung tidak menarik minat saya untuk mengambil tahu lagi. Bagi saya, mereka semua hanyalah sebahagian daripada orang asing yang namanya pernah dipaparkan di dada akhbar sahaja dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kehidupan saya yang baharu ini. Pada suatu hari musim luruh yang sangat indah, saya berjalan masuk ke dalam Dewan Pelepasan Lapangan Terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear seorang diri. Saya tidak membawa banyak barang, hanya sebuah beg bagasi kecil yang sangat ringan di dalam genggaman saya. Di dalam tangan saya yang sebelah lagi, terdapat sebuah peta dunia yang memaparkan pelbagai destinasi negara-negara yang sangat indah yang ingin saya lawati sepanjang sisa hidup saya ini. Pesawat yang saya naiki mula meluncur laju di atas landasan sebelum terbang tinggi membelah awan menuju ke destinasi impian saya. Apabila saya melihat ke arah luar tingkap pesawat, memandang ke arah pemandangan bumi, Kuala Lumpur yang semakin mengecil di bawah, tempat di mana saya menghabiskan masa puluhan tahun dalam penderitaan, kesedihan dan pengkhianatan yang menyakitkan. Namun anehnya, pemandangan kota Kuala Lumpur di bawah tidak lagi memberikan sebarang rasa sakit atau dendam di dalam hati saya. Ia kini hanyalah sebahagian daripada pemandangan masa lalu yang telah berjaya saya harungi dengan selamat. Saya mengukir senyuman yang sangat bebas, tenang dan bahagia buat pertama kali dalam hidup saya sambil memandang ke arah langit biru yang terbentang luas di luar tingkap pesawat. Selamat tinggal masa lalu saya yang penuh penderitaan. Dan selamat datang kehidupan baharu saya yang sangat indah dan gilang gemilang. Kisah malam sambutan hari lahir saya yang bermula sebagai sebuah mimpi ngeri yang sangat kejam, akhirnya telah bertukar menjadi sebuah rahmat yang sangat besar yang menandakan permulaan kehidupan baharu saya yang sangat bahagia. Saya tidak lagi berasa takut terhadap apa-apa cabaran yang bakal menanti saya di hadapan, kerana kini saya telah memiliki kehidupan saya yang sebenar sepenuhnya. Pesawat terus terbang tinggi membelah langit biru yang sangat bersih tanpa ada sebarang halangan. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti kisah ini sehingga ke penghujungnya.